Weh geng, tengok ini betul-betul seorang penajur payung kat Koh Lan, Thailand tersangkut pada kabel elektrik bervoltan tinggi. Manusia tergantung terbalik, kaki tersangkut kabel, payung tajurnya pula tersangkut tiang elektrik. Percikan api keluar bila dicuba gerak. Sampai bekalan elektrik seluruh pantai terputus. Nasib baik dia selamat, tapi serius ini bahaya gila. Sukan ekstrim macam paragliding memang thrill. Tapi kalau kawasan ada banyak kabel elektrik, kau tengah tunggu angin pun boleh jadi mau. Jangan main-main. Dalam situasi ini, gerak sembarangan boleh buat lagi banyak arcing. Pasukan penyelamat profesional dengan kelengkapan penembak elektrik memang wajib. Pengajaran jelas, selalu peka dengan persekitaran. Pilih laluan pendaratan selamat. Jauh dari talian elektrik. Kalau tak, bukan paragliding thrill je, nyawa pun melayang. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.